Indonesia 5-2 Thailand. Kita lihat saja aksi-aksi. Ini jaringan pertama yang dijaringkan ke semua jaringan, ke tujuh jaringan. Bagi kita saksikan jaringan pertama minit 20, Muhammad Ramadan Sananta. Dan kemudiannya minit ke-49 jaringan kedua menjelma untuk pasukan Indonesia. Ini masih lagi jaringan pertama. Lontaran jauh dilakukan oleh Alfianda Dewangga. Tandukan lancing header saja dilakukan. Mengenai pemain penyerang Acipol yang kemudian dikeluarkan. Dan ini dia jaringan kedua. Clearance jauh yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Jadi Muhammad Ramadan menghantarkan bola itu ke dalam gawang untuk kedudukan 2-0. Indonesia mendahului. Tamat 45 minit yang pertama, separuh masa yang pertama. Ini untuk memberikan pendahuluan untuk Indonesia tamat separuh masa yang pertama. Dua saja jaringan dalam tempoh 45 minit. Hantaran jauh terus dari Rizky. Kesilapan dilakukan oleh dua pertahanan pasukan Thailand. Dan ini jaringan pertama dari Anan. Tandukan yang cukup berkualiti, hasil dari satu sebagai penjuru juga yang berkualiti untuk Thailand merapatkan kedudukan pada 1-2. Anan juga merupakan pemain gantian. Ini dia satu penjuru yang baik. Anan datang dari belakang ketika tumpuan. Lihat, beliau memulakan larian lebih kurang 3 langkah sebelum masuk dalam kawasan untuk melonjak bagi melakukan tindakan ini. Dan di minit 97, minit ke-97, jaringan dilakukan oleh Yoksakon Burapa. Itu selepas kesilapan dari bahagian pertahanan, pemain-pemain simpanan dan juga pegawai yang agak awal untuk meraihkan kemenangan. Tetapi selepas itu jaringan dilakukan oleh Yoksakon. Dari insiden inilah pemain nombor 4 untuk Indonesia, Komang Teguh, dilayangkan kad merah bersama dengan Soponwit Rakyat, penjaga gol Thailand. Jadi jaringan yang baik juga berkualiti dilakukan tadi oleh Yoksakon. Boleh dikatakan sebuah jaringan cukup menarik. Ini jaringan yang ketiga ketika memasuki minit yang pertama untuk separuh masa pertama, waktu tambahan. Irfan Jauhari. Buat kali kedua pertahanan pasukan Thailand yang melakukan kesilapan. Song Chai. Ini jaringan yang keempat. Satu lagi jaringan yang tepat dilakukan. Percubaan tepat terus dilepaskan tadi oleh Fajar Fatur Rahman, yang juga merupakan peledak utama bagi Indonesia. Beliau menjaringkan gol yang kelima. Jadi beliau dan juga Ramadan Sananta lakukan 5 jaringan untuk pasukan Indonesia. Jaringan kelima, percubaan pertama yang dilakukan oleh Ahmad Selino Ferdinand diselamatkan oleh Tirawut, tetapi susulan dari Beckham Putra, Tirawut tidak dapat melakukan apa-apa untuk menghalang bola itu dari terus masuk.